Ayam gepuk Wak Jo. Assalamualaikum. Ini kita nak mentong lagi lah ya. Ceritanya cerita semalam lah ya. Mak ikut anak pergi COD. Dia ajak nak nemankan dia sebab balik pun sampai malam kan. Balik tu singgah lah kat ni warung ayam gepuk Wak Jo. Bukan Wak Joko ya, Wak Jo. Ikut style macam orang Indonesia ke orang Jawa gitulah lebih kurang. Yang mak gelihatinya bukan apa. Ini sambal korek, orang Jawa kata ya sambal korek, tapi kita cakap sambal belacan. Dipanggil apa? Dia kata sedap tu. Sambal halilintar. Bukan halilintar membelah bumi. Tak ada pula dia cakap gitu. Lepas tu dia cakap apa? Sambal menangis, terjerit terlolong. Mak pun pening. Ya ke? Ada-ada je. Wis toh. Dengar je lah cakap dia. Sudahnya dia makan tu. Yang hitam-hitam tu apa? Kobis goreng. Sambal tu ikan tu diletaknya sambal belacan. Dia tak digepuk, tak ada geprek gitu. Biasa je ayam dia digoreng. Tapi memang kelakar lah. Kedai ni pun baru buka lah. Tapi tak tahulah, mungkin dah setahun lah. Dengan lemak bakar. Lemak bakar ni pun mak pelik juga. Sebab lemak semata-mata, lemak lembu tu dibakar ke atau dioseng ke tu, tak tahulah. Tapi ada rasa jugalah sikit walaupun setakat lemak semata. Tapi anak ni teringin nak makan, jadi minta tolong mak temankan. Gitulah. Banyak pula tu pada adik baru lepas buka tu. Dah buka dah kenyang, belum ada dekat 2 jam dah makan nasi. Kenyang lah. Dia ingat mak boleh makan, tak boleh. Mak ni dah biasa kalau makan sekali cukup lah sampai ke malam, tak boleh makan lagi. Gitulah. Ikut budaya orang Indonesia lah ya. Ikut style Indonesia. Ni ada jenis kobis tu yang digoreng dengan tepung, tu rangup. Ya mak dah cuba. Ada sekali tu kan pernah mak buat video. Yang ini digoreng gitu je. Tak tahu dia bubuh apa, rempah ke apa. Jadi dia agak gelap-gelap sikit. Tapi bukan hangus. Okey lah. Agak kalau kita buat dia kobis goreng macam gini, macam mana rasanya ya? Entahlah, agaknya dah dibasuh lepas tu dihidai gitulah.